Bayangkan kalau korang tersekat, bukan sekadar tersekat tapi terbalik, kepala dekat bawah, kaki dekat atas. 150 kaki ke bawah dalam gua yang dipanggil Nari Pari. Ini kisah benar John Jones. Pada tahun 2009, John, seorang pelajar perubatan dan penyelam gua yang berpengalaman, sedang meneroka gua Nari Pari yang terkenal di Utah bersama abang dia. Dia cari laluan yang sempit, katanya lagi sempit lagi mencabar. Dia terjumpa satu laluan yang disangka betul, tapi bukan, sebab dalam gua ni ada dua laluan. Satu laluan yang memang semua orang guna dan satu lagi adalah rekahan, bukan laluan. John tersilap masuk ke dalam rekahan ni. John masuk kepala dahulu, dia turun kira-kira 150 kaki ke bawah. Lepas tu ada satu part tu badan dia terpaksa membengkok. Kemudian dia tak dapat bergerak, dia tersekat, tangannya terkepit dalam keadaan terbalik selama berjam-jam. Pasukan penyelamat bekerja lebih daripada 24 jam. Mereka mencuba segala upaya tapi masih gagal untuk keluarkan John. Akhirnya John Jones meninggal dunia dalam gua tu disebabkan tak cukup oksigen. Mayatnya tak dapat dikeluarkan tanpa membahayakan nyawa penyelamat yang lain. Gua tu telah ditutup dan dijadikan sebagai kubur John Jones. Kadang-kadang tuan-tuan, saya bersyukur jugalah. Hobi saya ni buat video dengan berjoging saja. May God be with you.